أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Muslimin, muslimat sidang penonton rahmat Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu pada kali ini untuk siri Tanyalah Ustaz dengan tajuk yang insya-Allah beri kebaikan kepada kita pada hari ini, iaitu Fatihah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, bersama-sama kita di studio pada hari ini ialah jamaah daripada ahli Majlis Zikir Ratib Al-Attas Asmaul Husna Masjid Sultan Ismail Batu Pak Johor. Panjang benar namanya. Muslimat rahmatullah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, datang dari jauh-jauh ni untuk kita sama-sama duduk dalam majlis yang begitu barakah ni insya-Allah. Dan tuan-tuan, sebelum kita memulakan perbincangan kenapa tajuk Fatihah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipilih, Ustaz nak baca dulu surah Al-Fatihah dengan gaya tarannum murattal. Apa makna murattal tu lepas inilah insya-Allah. Tarannum murattal jaharkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tuan-tuan, itulah surah Al-Fatihah yang kita sama-sama baca tiap-tiap hari. Sehingga para ulama menyebutkan bahawa kalau tak baca surah ini 17 kali satu hari, makna dia bukan Islam. Berat benar hukumnya. Tak baca Fatihah jadi bukan Islam. Maksudnya apabila orang baca sembahyang 17 rakaat satu hari, mana dia wajib baca surah Fatihah 17 kali satu hari. Artinya kalau tak baca tak sembahyang lah tu. Itu bahasa mudah. Baik, muslimat rahmatullah sekalian, kenapa tajuk ini kita pilih pada hari ini? Tuan-tuan, kalau kita melihat dalam internet berkisar beberapa tajuk yang disebut berkenaan dengan Fatihah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tajuk dibuat begitu, kemudian bila kita dengar bacaan dalam internet tersebut, bacaan itu kita nak kata disandar pada Rasulullah. Kita tahu ke tidak? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tetapi bila kita tengok dari segi hukum tajwidnya, tengok kat situ kita rasa, macam lain macam aja bunyinya. Tuan-tuan boleh rujuklah tajuk ini Fatihah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbincangan kita pada hari ini adalah untuk memperbetulkan bacaan Al-Fatihah ini. Tujuannya supaya kita punya Fatihah betul, kemudian dia akan membawa kepada salah yang betul. Salah yang betul akan membawa kepada kehidupan yang betul. Kehidupan betul akan membawa kepada masyarakat betul, dan insya-Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di dunia dan akhirat insya-Allah. Baik, untuk membuka perbincangan, saya mulakan kalau ada soalan yang pertama. Daripada siapa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ishak bin Siraj. Ingin bertanya soalan, bolehkah Ustaz terangkan tentang tajwid dalam surah Al-Fatihah? Sekian, terima kasih. Soalannya baik dan terus berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Kita kata Al-Fatihah saja Ustaz. Tapi tuan-tuan jangan main-main. Fatihah ini beri kesan kepada salat. Tak betulnya Fatihah, maka salat akan terkesan. Nah, kerana dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, Fatihah adalah rukun.
Baik, macam mana tajwid dalam surah Al-Fatihah? Baik, mula-mulanya Ustaz nak minta tuan-tuan puan-puan, Ustaz baca dan tuan-tuan kena ikut surah Al-Fatihah. Kita baca sama-sama dengan Tarannum tadi. Nama apa Tarannum tadi? Ajarkah. Terima kasih saja. Orang lain macam mana? Terlepas je. Kita malu, kita bagi tumpuan belakang kan tak ingat pula. Tarannum murattal ajarkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah, itulah dia Tarannum murattal jaharkah. Kalau di sini ada haji kita yang jadi imam, ya, tak apa, jangan jawab lagi sampai lepas ni. Jadi kalau jadi imam, sila latih lagu ini dan lagu cukup baik untuk dibaca dalam sembahyang. Kalau hajah apa semua, boleh baca Tarannum ini dalam tadarus Quran, jelas khatam Quran dan sila baca. Itu bagus untuk bacaanmu murattal. Baik, Ustaz nak beri tumpuan kepada surah Al-Fatihah. Tajwidnya itu dengan beberapa tempat lah. Kalau nak tengok semua sekali tu jadi macam habis satu program kita cerita ini je lah kan. Tapi nak beri tumpuan beberapa tempat. Yang pertama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkataan Rahim. Ya, Rahim tu mati di hujung tu dengan man'arid li sukun. Nama ingat ke tak ingat ke tak apalah penamaan itu, yang pentingnya tajwid betul. 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Baik, semasa wakafnya. Ini jadi isu dalam Fatihah gaya Rasulullah ni, iaitu ada orang mewakafkan Ar-Rahim. Perasan tak bunyi tu? Bila dia matikan dengan kuat, mati yang kuat tu dia akan melahirkan seolah satu huruf yang lain. Mim itu ada sabdu ke tidak? Dalam bahasa Arab, kalau mim itu bersabdu, maka dia 2 huruf. Rahim. Itu 2 huruf. Tapi oleh kerana dia 1 huruf sahaja, maka matikan sekadar huruf tersebut. Maknanya, Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Ramai-ramai itu okey lah. Seorang-seorang lepas ni. Kita tanya balik. Baik. Muslim Allah sekalian, itu yang pertama. Jadi, setiap kali kita mematikan itu, Ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, bahasa yang Ustaz guna untuk mudahkan kita, iaitu cukup sekadar huruf tersebut. Jangan tambah. Kalau tambah, dia akan jadi satu huruf yang lain. Baik. Itu satu perkara pertama. Yang kedua, dalam masalah makhraj dal, Ustaz nak lukiskan di sini. Tuan-tuan, dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makhraj dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, bagaimana sebutan dal yang sebenar?
Baik, sebutan ini tuan-tuan, dalam orang Melayu kita sebut budu lah. Kalau Kelantan. Kalau orang tempat lain pun, dal itu jadi di, seperti mana dalam bahasa Malaysia kita lah. Di itu. Tapi di ini bahasa Malaysia. Dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, maka dal di sini tuan-tuan. Cuba tengok Ustaz lukis ni. Tuan-tuan faham ke tidak gambar ni? Minta maaf lah Ustaz tak pandai melukis. Boleh lah. Ini gigi tak? Gigi depan, ini lidah. Baik, cuba letak lidah di sini. Cuba dah. Ni di sini, di pertemuan antara gigi dengan gusi tu. Ya, letak situ. Cuba dah. Di. Du. Bunyi macam mana? Pelak sikit tak? Bunyi macam budak-budak bunyi. Cuba. Budak-budak. Duduk. Apa lagi? Budu. Ini semua sini. Makhraj dal. Ya? Rupa-rupanya yang Ramli dulu tu betul. Masa dia buat lakonan dalam cerita apa nama tu? Tak tahulah. Orang lama mesti tengok cerita Ramli. Budu itu betul. Dia berlakon bahasa Arab. Cara lahjah sebutan itu, dal itu betul. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas ni tuan-tuan perempuan balik Johor ni biar dapat ni. Boleh? Walaupun kita datang sekejap ni tuan-tuan, tapi yang ni balik dan insya-Allah kekal selamanya. Sama kalau mengucap tu asyhadu, cuba. Sini juga. Asyhadu. Itu dia dal. Tuan-tuan buka kita tajuk mana boleh kita usulus tsanayal ulia, tarful lisan, hujung lidah dan pemegang gigi. Jadi kita punya mulut bukan luas sangat. Bila kita letak ni akan kenalah di gigi dan juga gusi tersebut. Boleh? Itu dal. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, makhraj seterusnya makhraj sad. Bagaimanakah huruf sad ini sebenarnya? Sabar dulu tuan-tuan, kita berehat seketika dan sambung selepas ini. Amithna ala dinil Islam ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ala dinil Islam ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu dengan tajuk Fatihah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyambung kita kepada tajwid dalam surah Al-Fatihah. Ustaz sambung kepada makhraj sa. Tu saya sebut tadi, kalau sebut semua memang tak sempatlah. Tapi yang kita ambil yang penting-penting menjadi antara tempat yang kita perlu beri perhatian khusus. Baik, makhraj sa. Tuan-tuan, ada beberapa pengajaran dalam internet. Kenapa Ustaz sebut internet? Kerana itu rujukan orang ada. Ambil kat mana ni? Ambil kat Google katanya. Rujukan orang. Tapi sebenarnya tidak. Ilmu ini mesti dirujuk kepada tempat yang betul. Maksudnya kitab mu'tabar, guru yang mu'tabar, barulah kita ambil ilmu tersebut. Yang internet itu sebagai faktor sokongan. Baik, tuan-tuan, sa, makhraj sa ini ada satu makhraj kalau dia punya tempatnya adalah di pangkal lidah. Tuan-tuan, lidah kita ni dia akan kedudukan lidah ini semasa sebutan sa, lidah akan meninggi gitu. Di sini sa ni dia meninggi ni. Cuba sa. Si. Su. Baik, tuan-tuan. Semasa sebutan huruf sa dalam kitab, saya sebut nama kitab terus. Kitab Fathi Rabbil Bariyah.
Kitabu Fathiyah Rabbil Bariyah yang mensyarahkan tentang Muqaddimah Al-Jazariyah menyebutkan bahawa ma'adami isti'malus syafatain fi makhraj as-sad. Semasa sebut sad ni, bibir kita nak macam mana? Bibir kita. Cuba sa, si, su. Ada beza sangat bibir tak? Sikit sangat kalau beza tak? Dia tak, sebenarnya adam isti'mal syafatain, dia tidak berkaitan dengan syafatain ini. Bibir ni tak ganggu. Yang mengganggu sini di pangkal lidah ini. Tuan-tuan tebalkan di sini jadi. Cuba sa, si, su, hatta su sikit je dia punya apa perubahan. Sa dengan si hampir sama. Cuba sa, si, su. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau ikut hati Ustaz nak tanya seorang-seorang. Kalau tidak, tinggal Ustaz seorang. Susah juga nak tanya. Tapi tak apa tuan-tuan. Ya, dengan sebab itu sebutan sa itu di sini. Bibir mulut ni hanya sebagai alat untuk memberi bunyi tersebut, tapi dia tidak beri kesan. Adamu isti'mali syafatain fi makhraj as-sad. Tidak digunakan bibir mulut itu secara memberi kesan kuat, tak. Dia hanya untuk sekadar huruf sa saja. Malahan tak payah, ada setengah orang kata kena muncung. Nah, semata sebutan sirah kena muncung. Saya duk fikir macam mana kena muncung. Nak sebut si ni tapi nak kena muncung. Muncung. Tak boleh. Tak boleh buat macam mana nak. Sirah tak boleh. Jadi mulut seperti mana biasa, cuma beratnya di pangkal halqul. Boleh tuan-tuan? Ihdinas siratal mustaqim. Cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan latih di situ ya. Cukup untuk tajwid. Jadi kita ada 2-3 perkara itu, mudah-mudahan memberi satu kebaikan kepada kita insya-Allah. Baik, itu itulah soalan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Zaitun binti Ahmad. Ingin menanya Ustaz, bolehkah kita wakaf pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim? Baik. Terima kasih Hajah Zaitun. Ustaz. Ya, terima kasih. Sama-sama. Soalan yang bagus ya. Dalam surah Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat, kita tahu tak? Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, satu ayat lah, sampai Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti kat situ tu boleh ke tidak? Nah, ada sebahagian orang dia kata kalau berhenti di situ bermaksudnya kita telah menjadi ayat tu nombor 7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jadi nombor 8. Tambah ayat dah pula dah. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Sebenarnya tidak ada kita sengaja-ngaja berhenti di situ untuk mana ini ayat nombor 7. Lepas tu ayat nombor 8. Tak ada kata begitu. Cumanya dia berhenti sebab apa kalau orang berhenti situ biasanya? Napas pendek. Itu je. Kita orang yang tak berapa muda kan, bukan tua. Jadi dengan sebab tu terpaksa berhenti. Apa nak buat? Baik. Sekarang Ustaz nak beri hukum dalam kitab. Ada 3 kitab mu'tabar. 3 kitab mu'tabar yang kita pegang. Yang pertama sekali ialah dalam kitab Al-Iktifa fi Waqfi wal Ibtida'. Ini Ustaz sebut nama. Kalau tuan-tuan nak tulis, boleh tulislah. Iaitu menceritakan bahawa wakaf kepada Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka wakaf di situ namanya wakaf jaiz. Satu. Makna jaiz itu harus. Yang kedua ialah namanya wakaf hasan. Baik. Wakaf hasan ni maksudnya dari sudut lafaz ayat tu okey dah, selesai. Dia tak ada berkaitan masalah bahasa, tak ada apa dah. Boleh berhenti situ. Tetapi sudut makna ada berkaitan. Makna. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka bukanlah ghairi lah. Jalan orang yang bukanlah jalan orang yang Allah murkai dan bukanlah yang jalan Allah sesatkan mereka itu. Jadi sudut makna ada berkaitan.
Maka dengan sebab itulah pandangan mazhab kita, eloklah disambung sampai ke akhir. Cuma masalahnya, kalau tak sempat juga, macam mana nak buat? Berhentilah. Dah tak sempat, berhentilah, tak ada masalah. Ambil memakai kaedah wakaf jaiz, jadi harus. Dia tidak masuk dalam masalah wakaf qabih. Ada orang kata, Ustaz, wakaf qabih tu. Tak. 3 kitab besar ini. Pertama, Al-Iktifaq saya sebut tadi. Yang kedua, kitab Al-Idah, Imam Al-Ambari juga mengatakan perkara yang sama. Dan yang ketiga, Manarul Huda. Ya, Manarul Huda, kitab Imam Al-Ashmuni menyebutkan perkara yang sama. 3 kitab yang besar ini dalam masalah wakaf dan ibtidak. Jadi sekarang kalau Tuan Haji jadi imam, maka kalau tak sempat, berhentilah, tak ada masalah. Berhenti. Cuma seeloknya kalau dia ada kemampuan nafas panjang, maka silakan. Habiskan sampai ke akhir. Boleh? Okey. Soalan seterusnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Salbiah binti Sa'ad ingin bertanyakan satu soalan kepada Ustaz mengenai seseorang membaca Fatihah salah dalam solat, tetapi baru sekarang dia menyedari kesalahannya. Apa yang perlu dia lakukan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Hajah Salbiah tadi. Soalan yang baik. Ya. Dia ada orang yang sembahyang dulu Fatihah dia tak berapa betul lah. Baca Quran pun tak berapa betul. Tapi sekarang bila dia belajar apa semua, dah umur dah tua sikit baru belajar apa semua, maka dia kata Allah salah rupanya baca dulu. Baik tuan-tuan, muslim-muslimat rahmatullah sekalian. Pertama, kalau kita meningkatkan diri, belajar daripada sedikit, kemudian menambah sedikit, ilmu bertambah. Bila ilmu bertambah, kita rasa macam adalah kelemahan dan kesilapan. Jadi, kalaulah kelemahan dan kesilapan tadi bersifat khafi. Contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa salah situ? Cikgu harakat dha tu tak? Mad, lazim, kalimi. Ya betul, mustaqal. So kadang-kadang kena fikir, nak ingat balik nama. Baik. Jadi dengan 6 harakat di situ, tapi dia buat 2 sahaja. Salah ke tidak? Salah lah hukum tajwid. Tetapi masa tu dia tak berapa pandai. Sekarang dia dah belajar apa semua, dia tahu rupanya kena panjang yang sepatutnya. Baik, itu khafi. Khafi ini bermaksud yang kesalahan yang tidaklah sampai ke peringkat merubah makna, maka boleh diterima. Yang seperti itu. Kemudian, kalau dia belajar salah juga. Macam mana? Orang seperti ini jadi macam mana? Dosa ke tidak? Sembahyang itu batal ke tidak? Tak batal. Dalam keadaan seperti itu, orang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan kepada dia, iaitu wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fih. Orang baca Quran tapi tergagap-gagap dia punya bacaan. Salah tu. Kegagap ni betul tuan-tuan. Wallazi innallazi dia main ulang begitu tuan-tuan. Salah ke betul? Macam tak setuju aja. Benda tu salah. Salah. Gagap tu salah. Tapi salah tadi dalam keadaan dia belajar. Bila belajar ini, insya-Allah kesalahan itu dimaafkan. Jadi maknanya tuan-tuan, teruskanlah pembelajaran Al-Quran ini. InsyaAllah dia akan menyebabkan kita bertambah baik dari sudut bacaan Al-Quran tersebut. Tuan-tuan sedia maklum, ada satu klip video yang berlaku beberapa hari baru ini. Seorang wanita tengah membaca, ustazah tak silap kan, dalam video itu, tengah membaca doa dan meninggal. Allahumma, apakah kebaikan lebih besar daripada meninggal seperti itu? Tengah doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masa itu meninggal. Dan perlu diingat bahawa untuk orang meninggal seperti itu, tentulah dia telah banyak baca Quran, banyak berdoa, banyak buat baik baru jadi begitu. Tuan-tuan, kalau lori ikan, satu lori besar, beraksiden dengan lori ayam. Bawa ikan satu lori, ayam satu lori. Kalau bertembung, aksiden, apa keluar? Ikan dengan ayam lah, itu yang keluar. Maka sama lah juga tuan-tuan kita di akhir hayat nanti, ibaratnya kita bertembung dengan Malikul Maut itu, mati itu bertembung, ibarat aksiden, maka yang keluarnya apa? Yang paling banyak dalam tubuh kita. Jadi kalau banyak baca Quran, itulah yang keluar insya-Allah. Kalau sikit, wallahu ta'ala a'lam. Semoga-moga Allah matikan kita semua
dalam keadaan seperti itu. Mati pun tak seronok sebut lah. Tapi nak buat macam mana mati juga kita semua. Ya tak? Baik. Okey, soalan seterusnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Roslan bin Muhammad. Ya. Ingin menanyakan satu soalan. Sekiranya imam salah dalam Fatihah, adakah ia akan membatalkan sembahyang? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih Haji Roslan. Soalan yang baik dan perbincangan kita akan insya-Allah memberi kebaikan juga, tapi sabar dulu. Kita rehat sekejap. Silakan. أمثنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإسلام أمثنا على دين الإسلام أمثنا على دين الإسلام. Alhamdulillah, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, kita masih dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Alhamdulillah, dengan tajuk Fatihah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, kita kembali kepada soalan sebelum tadi Haji Roslan ada bertanya tentang seorang imam salah dalam bacaan Al-Fatihah. Baik, ada beberapa perkara di sini sebenarnya. Imam tempat kita ni kalau dia baca Al-Quran, kalau pun ada salah, nak tegur payah. Susah. Calon-calon orang juga boleh tegur. Kalau ditegur tak kena caranya, sampai ke majlis agama, susah kita. Jadi, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, tengok kesalahan-kesalahan apa. Khafi atau jali. Kalau khafi cuma waladhdallin tadi misalnya, pendek. Waladhdallin, pendek itu masih boleh, tapi potong markah lah. Maksudnya pahala itu dikurangkan. Kita tak nak kurang pahala ni. Tapi tak apalah, dengan saat berjemaah tadi, rahmatullahi wasi'ah. Kita harapkan warahmati wasi'at kulli syai', rahmat Allah itu meliputi semua perkara, dengan sebab niat untuk berjemaah. Ada orang dia tak suka tu dia lari tempat lain. Atau dia tak pergi langsung. Kenapa tak pergi? Sembahyang. Kerana imam baca salah. Jadi sampai tak pergi kerana imam baca salah. Jadi itu satu perkara yang perlu dilihat baliklah. Baik. Kalau kesalahan itu jali. Jali ni maksudnya, sebagai contoh. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Betul kan? An'amta. Misalnya baca an'amtu. Misalnya. Kalau dia baca begitu, itu jali. Jali itu membatalkan sembahyang. Tapi tak munasabah lah kalau salah. Ada ke agak-agaknya orang salah an'amtu? Tak ada kan? Kalau orang baru belajar pun, takkan jadi imam kot. Tak munasabah pula. Jadi maknanya dalam keadaan seperti itu, kesalahan kalau khafi, maka kita boleh maafkanlah. Jadi isunya macam mana cara nak tegur Pak Imam ni. Kita rasa benda tu salah. Bila rasa benda tu salah, maka tuan-tuan, kalau kita dengan dia tu maksud satu taraf, imam dan kita pun belajar juga sikit, dia belajar juga sikit. Jadi lebih kurang saja keilmuannya, Ustaz cadangkan tak payah. Kenapa tak payah tegur Ustaz? Bukan. Cari orang lain yang lebih tinggi daripada dia, yang dia hormat, yang boleh tegur. Contohnya, pegawai-pegawai majlis agama. Baru jadi. Kalau kita sendiri tak dengar tuan-tuan. Tak. Dia kata, awak ni nak tegur saya, awak siapa? Susah soalan tu tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang betul sebelah kita tegur ni, tapi oleh kerana dia itu, saya ni dilantik oleh Majlis Agama Negeri. Susah kita tuan-tuan. Tuan-tuan, sifat lidah ni, lidah maknanya ada sifat ni. Sifat macam mana? Iaitu sifatnya, apabila kita belajar dulu betul, boleh jadi, berapa bulan lepas itu tak betul. Itu sifat lidah. Contoh yang sama-sama kita bincang tadi, dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu depan ustaz betul lah tu. Depan ustaz. Balik ni. Dia datang balik tu. Ini pengalaman ustaz, ada kelas talaqi yang juzuk pertama, kedua ustaz tegur banyak kali, dia betul. Lepas tu betul, juzuk yang ke-12, 13, jadi balik.
Kita kata, kenapa boleh jadi ni? Entahlah Ustaz, saya pun tak faham kenapa jadi sebab dia dah lama berpuluh-puluh tahun membiasakan dengan dal tersebut. Jadi maknanya lidah ini perlu dilatih, satu. Yang keduanya, perlu ada yang kita membaca di hadapan guru walaupun kita dah lama belajar. Kena baca balik. Ustaz sendiri tu ceritanya. Maknanya ada ketika Ustaz balik, jumpa guru Ustaz baca balik dengan dia. Dia akan memperbetulkan. Jadi adalah ketika-ketikanya kita, macam kereta. Tuan-tuan beli kereta, servis berapa kali? 3 tahun sekali? Tak. Mesti ada 3 bulan sekali tukar minyak hitam, kan? Itu kalau lebih kilometer dah tukar, sibuk dah kita dah. Kenapa? Kalau tak servis apa jadi? Rosak kereta, ke tepi jalan tinggalnya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, begitu juga lidah kita ini perlu ada servisnya. Kena dilatih, kena diikhtiar. Maka dengan sebab itu barulah jadi. Jadi cara untuk menegur imam tadi, Ustaz cadangkan cara orang lebih tinggi. Yang dia malulah. Ketua kampung ataupun orang yang di mana masyarakat. Masalahnya orang yang ni malu tu pun tak pandai baca Fatihah juga. Nak tegur macam mana? Cara majlis agama lah senang. Majlis agama yang tegur. Majlis agama datang pula dengar dia pun kata okey je. Majlis agama kata okey pula, la ilaha illallah. Jadi kalau ada perkara yang kecil-kecil itu, Ustaz harap perkara ini boleh diselesai, ditolak ansur lah, begitu kecil-kecil. Tapi kalau benda jelas itu maksudnya lahnun jali, yang mana kesalahan itu akan menyebabkan berubah sudut makna, maka ini kita tak boleh tolak ansur lah. Lepas tu yang kedua tuan-tuan, imam-imam yang dia dah tahu lidah dia tak berapa nak boleh pergi dah, maksudnya mungkin faktor umur apa semua, maka Ustaz cadangkan dia bagilah cari orang muda. Walaupun jawatan imam masih dia pegang, tapi kalau dapat maghrib isyak tu ditolak orang yang ada kebolehan. Habis apa sal pula dia orang lantik kita jadi imam ya tak? Tapi itulah perlu diikhtiarkan supaya makmum itu akan lebih harmoni dan sembahyang tu lebih tenang insya-Allah. Boleh? Jadi agak menjawab soalan tersebut, dan Ustaz silakan soalan seterusnya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Maimunah binti Jazuli. Soalan saya begini Ustaz. Sekarang ni ramai yang belajar Al-Quran bersanad, bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan bersanad? Dan adakah ia wajib Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Soalan Ustaz. ini soalan maut ini. Masya-Allah, terima kasih. Soalan yang baik. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian. Maksud sanad ini dipanggil rantaian sanad. Kita belajar daripada guru. Guru belajar daripada guru dia. Guru belajar dari guru sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya rantaian sanad. Baik. Sekarang ini alhamdulillah agak baik, sebabnya di kalangan masyarakat kita ada kesedaran untuk mendapat sanad yang bertulis ini. Ya. Asasnya pembelajaran Quran secara bersanad itu guru-guru kita lepas, walaupun tak boleh bagi tahu siapa guru dia sampai kepada Nabi, ya, tetap juga dia pernah belajar dengan berguru. Ada salah-salah sanad, cuma tak nak bagi tahu nama itu. Sekarang ini ada orang balik daripada Timur Tengah apa semua, dia tunjukkan sanad dia sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini baik, dan ustaz cadang kepada tuan-tuan puan-puan ambil sanad ini. Masalahnya sebahagian orang kata nak ambil sanad macam mana ustaz, bacaan dia dengan kita baik kita. Berdasar kepada ilmu tajwid lah. Kita dengar kita lagi baik pada dia, kita lagi baik, tak susah juga. Baik tuan-tuan. Ada kaedah untuk menentukan sanad ini. Ya, sebab tujuan kita adalah untuk barakah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada sahabat. Ya. Khudhul Quran min arba'ah. Ambillah Quran ini dengan 4 orang. Ibnu Mas'ud, Salim Maula Ibnu Abi Hudzaifah, 4 orang yang Rasul sebut itu. Itu sebenarnya adalah pengiktirafan daripada Rasulullah SAW, seolah-olah memberi sanad kepada mereka. Ijazah kepada mereka, ini bacaan yang baik. Begitu juga Rasulullah puji beberapa orang, misalnya Ibnu Ummi Abd, Abdullah bin Mas'ud. Ini bacaannya begitu baik. Maka itu adalah pujian terhadap
Abdullah ibnu Mas'ud. Itu sejak daripada itulah berlakunya rantaian sanad itu. Baik, sebahagiannya bertulis, sebahagian tak bertulis. Baik. Baik, sanad ini apabila dia ada rantaian sampai kepada Rasulullah SAW, orang terakhir baca itu guru akan letak dia punya nama di bawah seterusnya lah. Daripada Rasulullah, sahabat, tabi'in, satu-satu sampailah kepada orang terakhir. Orang terakhir itu mengajar, bawah itu barulah nama kita. Ustaz, rantaian sanad Ustaz ada 37. 37 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tajuk kita pada hari ini sebenarnya adalah berkaitan perkara ini yang paling pentingnya. Ustaz tak berani nak kata bahawa Fatihah kita baca tadi gaya Rasulullah. Cuma yang Ustaz boleh katakan ialah gaya Fatihah tadi ialah bertepatan dengan ilmu tajwid, insya-Allah. Sebabnya siapa pernah dengar Rasulullah baca, cuba angkat tangan. Ada Ustaz dalam mimpi. Susah macam tu tuan-tuan. Kisah mimpi ni pun seronok juga. Ada orang pergi Mekah. Nah, dia ni beramal ilmu pelik-pelik lah. Pergi Mekah. Bila balik daripada Mekah, balik umrah, dia pun fikir, duduk atas masjid termenung. Orang pun tanya, apa sahaja termenung ni? Nak cakap pun tak boleh. Tak cakap pun susah juga. Kenapa je? Saya pergi Mekah, duduk depan Kaabah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Macam mana datang tu? Datang dia tabalkan saya menjadi Rasul selepas ni. Allahumma ya Tuhan. Jadi bila begitu, orang nak kata ni tipu tak boleh. Tu Rasulullah tu. Rasulullah datang tu. Dia depan Kaabah pula tu. Macam mana? Susah macam ni. Kebetulan ada seorang ustaz tu tuan. Dia pun bawa balik juga. Ustaz ni cerdik sikit. Dia kata, Haji begitu. Saya bawa balik. Haji balik berapa hari dah? Balik seminggu dah. Saya bawa balik semalam. Kata, saya juga jumpa Rasulullah SAW depan Kaabah juga. Rasulullah bagi tahu Rasulullah telah membatalkan pertabalan haji. Ganti saya pula. Tuan-tuan. Jadi mimpi seperti itu tidak boleh dijadikan asas. Cuma nak beritahu tuan-tuan, bacaan ini dirujuk kepada ilmu nombor 1, ilmu tajwid. Ustaz akan lanjutkan perbincangan insya-Allah tuan-tuan, khusus tentang masalah sanad ini. Dan tuan-tuan penonton di rumah pun sila beri perhatian tentang perkara ini. Nak ambil sanad boleh. Tapi dengan syaratnya. Apa syaratnya? Bertemu kita selepas ini insya-Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita sedang bincangkan tentang Fatihah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncanya kerana dalam internet viral ataupun tersebar itu Fatihah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, menyambung kita tentang soalan sanad tadi, ya. Apabila sekarang ada yang ditawarkan sanad dalam masa 40 hari ada sekarang. Pergi ke satu negara, sampai di sana duduk 40 hari. Ada lagi cepat, 2 minggu. 2 minggu baca 30 juzuk, guru bagi sanad. Ada lagi cepat, 4 hari. Ustaz terkejut, berapa banyak Pak Haji baca kata? 10 juzuk lebih 1 hari. Astagfirullah. Macam mana dia baca tu? Tapi bila kita tanya, cuba baca balik, dia pun baca. Macam sebelum pergi je. Belum pergi macam tu punya baca, lepas balik begitu juga kata. Bayar mahal lah, beribu-ribu jugalah. Tapi tuan-tuan dan rahmatullah sekalian, makna cara untuk mengesahkan sanad ini ialah yang pertama sekali, sanad ini mesti betul dengan ilmu tajwid. Contoh tadi kan Ustaz kita mula baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, begitu tuan-tuan, itulah yang disebut dalam ilmu tajwid. Tapi dia tambah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tambah begitu, tajwid tak sebut begitu. Maka dia kata ada sanad pun kita tak boleh terima.
Kenapa tuan-tuan? Ilmu tajwid ini dibuat oleh para ulama, ditulis oleh para ulama, tujuannya untuk menjaga benarnya bacaan Al-Quran tersebut. Kalau benar untuk kefahaman, itu tafsirnya apa semua. Untuk bacaan, macam mana nak jaga? Ilmu tajwid itulah. Itu nombor satu. Jadi, hukum wajib ke tidak sanad ini, tidak wajib. Dia adalah harus. Kalau ada, lebih baik. Contohnya dua orang, dua-dua baik. Si A baik, si B baik bacaannya. Satu ada sanad, satu tak ada sanad. Mana lebih baik? Ia yang ada sanad lebih baik. Makna satu kredit atau satu markah lebih untuk dia. Tapi wajib ke tidak? Tak. Kalau kita wajibkan habis untuk nenek kita yang tak ada sanad tu, berdosa berlaku. Oh, tak boleh begitu. Bila baca itu betul dengan tajwid, kita terima. Betul dengan tajwid. Dia belajar, dia apa semua. Ya, ayah ustaz sendiri, tok ustaz sendiri, orang yang baca Quran, ustaz dengar bacaannya betul. Cukuplah walaupun tidak ada rantaian sanad bertulis. Jadi ustaz ingatkan sebelum kita berakhir program ini bahawa sanad tadi mesti nombor satu benarnya dengan tajwid. Barulah terpakai sanad yang dia buat balik tu. Boleh tuan-tuan Jadi sama ada tuan-tuan di sini atau dalam sedang menonton rancangan ini, maka itulah syarat nombor satu. Ada lagi beberapa syarat lain tapi tak apalah, kita ambil itu dulu. Baik, silakan untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Syuhada bin Marzuki. Ya, ingin menanyakan satu soalan, Ustaz. Bila saya Google di internet, saya dapati ada guru yang memberikan sanad Fatihah saja. Jadi, adakah hukumnya harus? Saya mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Sama. Baik, soalan bagus je. Ya. Tuan-tuan, kalau tengok di internet memang ada klip videonya apa semua. Orang memberikan sanad, baca Fatihah, maka dia beri sanad secara umum gitu. Baik, dalam masalah ini, ulama khilaf pendapat lah. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Yang buat begitu dia kata boleh lah tu. Sebab kalau dia pun kata tak boleh, macam mana dia buat? Ya, jadi, untuk tujuan memperbetul ke Fatihah tadi, dia dah baca bersama-sama, maka bolehlah diberi sanad ammah, sanad umum. Maknanya awak telah baca dengan guru tersebut, dan guru telah beri sanad umum, bolehlah kita mengambil barakah daripada perkara tersebut. Tapi, ada tapi juga. Mesti juga bacaan, oleh kerana guru baca, ramai-ramai baca. Guru boleh dengar ke tidak? Tak boleh dengar. Dengarlah ramai-ramai bunyi macam lebah begitu je. Tapi tak tahu betul ke tidak. Maka tetap juga orang ini, walaupun dia sudah ada sanad ammah tadi, dia kena pergi belajar juga ilmu tajwid. Jadi nak ataupun tidak. Ya, nak ataupun tidak, tetap kaedah rantaian sanad ini berkait dengan tajwid. Jadi tuan-tuan jawab begitu. Ya. Bukan nak suruh bergaduh siapa-siapa ni, cuma nak beritahunya, bacaan betul dengan tajwid ke tidak. Kalau tak betul, tertolak. Walaupun ada sanad. Itu nombor satu. Kemudian nombor dua ialah, tuan-tuan, kalau nak tengok bacaan yang paling baik setakat ini. Tuan-tuan, rujuk dalam internet seorang bernama Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Biasa dengar je. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ini ialah imam qiraat. Orang yang hebat di Mesir dan telah merakamkan Quran 30 juzuk pertama di atas muka dunia, dialah. 30 juzuk Quran dirakam dalam piring hitam masa itu tahun 1168. Dialah pertama merakamkan di piring hitam dan masih kekal sekarang ada dalam internet, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka senang aja, type je Syekh Mahmud Khalil Husari. Tapi bukan sekarang lah, lepas ini. Sekarang saya nak bercakap, nanti tu duk cari susah pula. Baik, bacaan dia ni telah disemak. Ini penting tu. Bacaan telah disemak. Bukan kata dia baca dan terus lepas kepada masyarakat begitu, tak. Disemak dahulu. Ustaz berjumpa dengan satu murid, satu orang. Kita kata si A lah. Si A ni mengaji dengan si B. Mengaji dengan si B. Si B ni guru dia ini adalah tukang semak kepada Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Namanya Syekh Khalil Rizqi Habbah. Jadi maknanya antara ustaz dia tiga je lah. Ustaz. Kemudian si A tu, biar tak sebut nama. Kemudian Syekh Rizqi Khalil Habbah, Mahmud Khalil Al-Husari. Dia kata dia salah seorang penyemak.
Ada ramai lagi penyamak yang lain yang bersetuju. Maknanya, di atas muka dunia sekarang, bacaan yang baik dan disemak adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Cuma lagu tuan-tuan tak bersedap sikit. Kalau lagu ni, kalau raja-raja mati, atau orang kebesaran orang besar-besar mati, adalah bunyi dia. Contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, itu gaya bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Bunyi macam klasik sikit bunyinya tak? Tapi tak apa tuan-tuan, ada sudut tajwid nombor 1. Habis kita kata Imam Mekah macam mana? Yang Mekah tu baik juga, Ustaz tak kata tak baik. Cumanya yang disemak, inilah dia. Syekh Muhammad Khalil Al-Husari. Barulah masuk nombor 3. Ada sanad ke tak? Tak ada. Ustaz letak nombor 3. Kenapa? Kerana 2 pertama itu lebih kuat dari sudut untuk memastikan bacaan kita. Boleh ke tidak tuan-tuan? Okey ke tidak? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan. Dengan sebab itu, bacaan Al-Fatihah yang kita sama-sama belajar pada hari ini, dia tetap juga terkait, ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan ilmu tajwid. Dan Ustaz minta jangan gunakan kita punya tajuk pada hari ini, iaitu Fatihah gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak pernah dengar? Cuma Fatihah mengikut tajwid yang sebenar, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Mudah-mudahan, terima kasih kepada tuan-tuan telah datang daripada Johor ini, dan mudah-mudahan pencerahan kita sama-sama bincang ini ada manfaat kepada Ustaz dan tuan-tuan semua. Kita doa sekejap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Muslimin simak rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah selesai untuk program pada hari ini. Mudah-mudahan kalau panjang umur kita jumpa lagi insya-Allah. Ustaz minta maaf kalau ada salah silap. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya. Islam tetap di puncak, biar